Yo guys, aku ada masalah sikit yang aku nak kena ceritakan dekat korang. Aku kena luahkan dekat sini tau. Sebab aku dah lama hadap benda ni dan aku rasa sekarang masa yang sesuai dan apa yang aku patut buat daripada dulu lagi dah. Sebab dia buatkan aku banyak sangat kerja. Dan aku tak boleh nak keep up. Dan aku nak kena tunggu schedule aku, benda macam tu. So ni adalah video yang aku ceritakan dekat korang masalah korang. Aku ceritakan dekat korang masalah aku, so that korang harap boleh faham lah kan. So masalah apa tu Fazli? Boleh cerita tak? Okay, kalau korang perasan, dekat dalam aku punya main channel, aku almost bercakap pasal kereta juga pada masa yang sama kan. Dan aku dah jadi macam like orang kata aku nak kejar trend, kejar cloud kan? Betul tak? So dekat situ yang buatkan aku rasa macam alamak, aku ni jenis yang ride the trend kan. Aku ride the trend, tapi kalau bukan benda yang aku minat, aku takkan buat tau. So itu maksud aku. And kalau kau perasan, aku punya video bila dah bercampur antara content creator dan juga content gadget ni, dia ada tambah satu lagi kerja. Faham tak? So untuk buat video, it's not easy macam orang cakap. It's not easy guys. Contohnya macam dia perlukan masa untuk fikir, brainstorm, proper punya staff, editing, equipment, so on. So dekat situ dia buatkan dia rasa agak overwhelming. Faham tak? So kalau korang content creator, korang akan faham apa yang aku cuba cakapkan ni. So korang perlu spend time lah kan, untuk buat kerja ni, untuk upload video satu lagi ni. Since aku dah ada dah content untuk buat gadget, and it's been good. Dan sekarang bila aku nak tambah satu lagi content, dia jadi dah burden. Sampai macam tu sekali. So apa solution yang aku boleh buat adalah aku terpaksa buat satu lagi channel untuk satu, so that korang tak rasa macam channel aku yang first tu jadi channel sebuah kereta. Faham? And yang kedua, korang senang lah, korang tak perlu nak pilih lah, nak tengok konten kereta, ada yang minat konten gadget, ada yang orang nak tengok review. So korang tak perlu nak skip any video yang tak sepatutnya kan. Ada orang tengok channel sebab nak tengok gadget je, ada yang tengok sebab nak tengok kereta je. Berbelah bagi, betul tak? And dah rasa macam kadang-kadang serabut. Aku faham benda tu. Aku tengok channel orang lain juga, and aku tak sangka aku jenis macam tu. Faham tak? So itulah dia. Apa yang aku cuba buat sekarang ni adalah untuk separatekan konten antara gadget dan juga konten untuk kereta. So kereta bukan aku cover kereta baru tau. Aku just cover kereta aku je. Kalau ada, kalau ada kereta baru, aku akan ceritalah kalau aku minat. Contohnya macam hari tu BMW M3 Touring. Aku minat lama gila kereta tu. And aku tak boleh share sangat dekat korang sebab tak semua orang minat M3 Touring tu. Kebanyakan orang minat M4 je. So ya, aku rasa korang dah boleh agak dah mana videonya akan pergi kan. So technically channel ni aku akan upload video konten untuk kereta sahaja. Dia bukan sebab aku nak banyak duit ke apa ke, tak. Konten untuk buat kereta ni adalah hobi aku. Aku daripada dulu lagi minat buat kereta, minat pakai kereta, berjalan-jalan pakai kereta. That's why kau nampak aku buat road trip tau. Kalau aku tak minat road trip tu, aku takkan buat tau. So itulah dia kenapa aku rasa macam perlu separatekan. And disebabkan benda tu, channel ni akan jadi konten untuk kereta sahaja yang aku akan buat. Tepuk tangan sikit. Okay, satu benda lagi, kalau aku buat konten untuk kereta, ada banyak benda yang korang tak tahu tau. Benda kecil-kecil yang aku buat, aku tak share. And aku rasa macam, kenapa aku tak share benda ni dekat korang? Sebab bagi aku benda ni penting. Sebagai pengguna kereta ni, aku rasa orang yang nak beli patut tahu.
So benda-benda macam ni lah. Bila benda kecil je tapi masalah tu patut diceritakan, dia tak jadi konten. So itu yang buatkan aku frust. Kalau aku upload dekat aku punya gadget channel, dia jadi alamak, benda ni kecil, tak semua orang faham. Tapi untuk orang yang minat kereta, benda tu penting tau. So dekat situ trigger aku untuk push lagi konten yang kecil-kecil yang mungkin orang tak tengok pun kalau tak minat. Tapi kalau orang minat, dia akan sangat thankful. Faham tak? Contohnya macam aku cakap, dia ada suspension dekat depan ni, ada bunyi tau. Ada bunyi and perlu cari benda tu, macam mana masalah tu boleh terjadi dan juga apa solution dia. Kalau aku buat benda tu dekat dalam channel gadget, orang tak faham sangat tau. Orang tak tahu sangat. So dekat situ aku rasa patut do a proper punya channel untuk bagi tahu semua benda. Benda-benda sharing benda macam gini susah untuk orang actually faham. So itulah dia apa yang aku cuba buatkan. Aku enjoy buat proses ni semua. And one thing yang orang tak faham pasal aku ni suka buat sendiri. Aku suka pasang sendiri, aku suka DIY sendiri. Itu orang yang tak faham. Mungkin orang cakap, oh Fazli, asal tak pasang dekat kedai je? Maybe kau boleh jimat RM1, tapi pada masa yang sama maybe dia lagi jimat masa. Tak, style aku bukan macam tu. Aku lebih kepada palatau sikit. Itu je lah. Mungkin orang cakap, oh Fazli, suruh je lah orang yang buat, lagi proper kot orang yang buat. Ya, aku faham. Tapi itulah, aku nak belajar, aku nak tahu macam mana benda tu function. Alright. So aku harap korang boleh stay lah dekat channel yang untuk otomotif ni, so that korang boleh tengok banyak lagi content untuk modified kereta ke, aku beli kereta ke. Itu je lah guys. Aku tak nak cakap banyak. Inilah masalah aku yang aku hadap. That is, tu aku tak boleh nak share sangat dekat dalam gadget punya channel. Lepas tu manpower bukan murah untuk hire. Lepas tu ini adalah hobi aku. Kebanyakan masa aku dengan anak bini aku untuk pergi jalan-jalan, modify kereta. And aku tak bawa staff tau. So tu adalah struggle yang korang tak nampak dekat dalam aku punya channel gadget tu. So sekarang ni bila aku dah official, korang faham lah kenapa aku buat channel yang ni. Okay. Yang satu lagi, channel ni dia tak adalah macam profesional sangat tau. Kebanyakan benda yang korang tengok dekat dalam channel ni adalah rekod guna smartphone. Contohnya yang korang tengok ni Samsung Galaxy Fold 8. Aku pakai telefon ni untuk rekod aku punya video and pakai main sensor tau. Main sensor dekat belakang. So quite useful lah bagi aku. And macam mana kualiti yang korang tengok dekat sini, sebab aku rekod pakai ultra wide. Aku tak rekod pakai wide biasa, main sensor dekat situ. Alright. So aku tak nak sembang banyak guys. Aku harap korang boleh faham. And kalau korang rasa nak tengok konten untuk kereta JDM, boleh subscribe dekat channel. Okay. Rasanya lega sikit bila aku dah explain benda ni dekat korang. Kalau tak, aku rasa macam bersalah, nak overthinking, nak upload dekat channel mana. Officially, this is a channel aku kongsikan pasal kereta JDM dan juga kereta yang aku akan pakai akan datang. Okay. Bye bye guys.